So guys, petang ni kita ada nasi ayam kunyit. Wah, untuk kita bagi kat depan HQ Kuala Polis. So lah pukul 5.30, Tok San jangka dalam pukul 6 macam tu kita akan edarkan bersama dengan ayak kita dekat hujung sana. Depa tengah buat ayak bulan purnama merindu apa tah depa petang ni Blue Lemon. So guys, lagi kepada yang lalu depan HQ Kuala Polis, bolehlah ambil dan doa-doakanlah kami semua di Husnul Furniture ni supaya agar rezeki diberkati, diberi kesihatan yang baik dan juga mampu terus beri manfaat kepada lebih ramai orang. Dalam setiap pemberian ni ada doa-doa daripada tim Husnul Furniture untuk hampa semua, dan kita mengharapkan doa yang baik-baik juga daripada hampa semua untuk seluruh tim Husnul Furniture. So sekejap lagi dalam pukul 6 lebih lalu mai tahu siapa yang dapat, ada, siapa yang tak dapat tu esok pula. Esok insya-Allah ada bubuk lambuk. Juga tersedia.